Pernah tak anda tertanya-tanya, kenapa lagu-lagu lama rasa dia lain macam? Tenang, nostalgia bukan satu-satunya sebab. Hari ni, jom kita kupas sikit kenapa lagu lama lebih sedap didengar. Pertama sekali, emosi dalam lagu lama sangat kuat. Liriknya penuh makna, puitis dan menyentuh jiwa. Contoh, lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu, Kau Ilhamku atau Sejati Wings. Setiap bait lirik tu seolah-olah ditulis dari hati untuk hati. Zaman dulu penulisan lirik adalah satu seni. Tak main-main. Ada cerita, ada mesej, ada rasa. Itu yang buat kita terkesan sampai hari ini. Lagu dulu-dulu ni melodinya tenang tapi melekat. Tak perlu beat laju tapi cukup dengan petikan gitar, tiupan saksofon atau piano lembut. Kita dah boleh hanyut. Muzik bukan sekadar bunyi tapi susunan yang penuh jiwa. Kalau kita dengar balik rakaman live tahun 80-an atau 90-an, kita boleh rasa keikhlasan penyanyi dan pemuzik dalam setiap persembahan. Lagu lama direkod dengan teknologi yang terhad, tapi hasilnya sangat pure. Tiada autotune, tiada digital touch-up, hanya suara asli penyanyi dari latihan vokal yang konsisten. Sebab tu suara penyanyi lama selalunya berhantu. Kita boleh bezakan suara mereka dalam satu dengar. Tak dapat dinafikan, nostalgia memainkan peranan besar. Lagu yang kita dengar masa kecil, masa zaman bercinta atau waktu susah senang, semuanya terikat dengan emosi. Jadi, bila dengar semula, kita rasa terhubung. Lagu tu jadi macam diari yang menyimpan kenangan. Kenapa lagu lama lebih sedap didengar? Sebab ia jujur, beremosi, bermakna dan penuh kenangan. Dan mungkin sebab zaman dulu, orang cipta lagu dengan hati, bukan sekadar nak viral. Apapun, muzik itu subjektif. Tapi lagu yang ikhlas tak lapuk di zaman. Akademi Dr. Azizul Amar, pembelajaran sepanjang hayat.